Manis tanam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, selamat pagi. Good morning. Kawan-kawan, pernah dengar tak apa itu Ma'al-Hijrah? Ma'al-Hijrah? Secu-secu tahulah. Secu-secu setelan cuek baru madu. Masya Allah, inilah anak zaman sekarang. Secu je tahu, Ma'al-Hijrah tak tahu. Ish. Ma'al-Hijrah itu dikenali sebagai awal Muharram. Ma'al-Hijrah detik permulaan. Hijrah satu pengorbanan. Pindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu. Rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Bukan sahaja Nabi, kita pun boleh berhijrah. Hijrah, takkanlah nak berhijrah dari Malaysia ke Mekah kot. Ish, korang ni. Kita boleh berhijrah dari malas ke rajin, takut kepada berani, lemah kepada kuat. Manakah Nabi hijrah? Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, ayolah kita menyambut Ma'al-Hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita baca semua. 1, 2, 3. Membangun umat madani.